Hello guys, dalam video kali ni aku nak kongsikan berkenaan dengan senarai lagu minggu yang ke-6 Gegar Vaganza 12 2025. Untuk minggu yang ke-5 masih tidak ada penyingkiran. Minggu yang ke-5 ni lebih kepada mencuba dan juga lebih kepada menguji para peserta untuk keluar daripada zon mereka. Dan kini minggu yang ke-6 bakal menjadi saksi perubahan demi perubahan untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Dan untuk minggu ini, Nabil dan juga Sherry akan mendapat lagu Oh Lala Tropika nyanyian Francesca Peter. Kemudian Iskandar Ismail akan menyanyikan lagu Ajari Aku nyanyian Anwar Zain. Mendua akan menyanyikan lagu Seindah Biasa nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Nubahan akan menyanyikan lagu Aladdin nyanyian Spider. Kori akan menyanyikan lagu Belum Siap Kehilangan nyanyian Steven Pasaribu. Kemudian Rory Republic pula akan menyanyikan lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu nyanyian UKS. Kemudian Freshies akan menyanyikan lagu Pelitaku nyanyian Zul Ida. Mark Adam akan menyanyikan lagu Putri Iklan nyanyian ST12. Krisha akan menyanyikan lagu How Could an Angel Break My Heart nyanyian Tony Braxton. Kemudian Mel Sakura akan menyanyikan lagu Rindu nyanyian Siti Nurhaliza. Kemudian Shay akan menyanyikan lagu Melompat Lebih Tinggi nyanyian Sheila on 7. Rahmat Eka Matra pula mendapatkan lagu Untuk Mu Sayang yang bakal dinyanyikan pada minggu yang ke-6 nanti. Abang Rahmat kita terselamat daripada penyingkiran selepas minggu ni tiada penyingkiran. Jadi kita harap pada minggu depan para peserta akan buat all out lagi untuk persembahan mereka dan mendapat markah yang tertinggi pada minggu hadapan. Kalau tengok lagu untuk minggu yang ke-6 nanti agak ringan dan agak santai berbanding pada minggu yang ke-5 pada had baru-baru ni, dan pasti akan ada penilaian yang lebih strict daripada para juri untuk lagu-lagu yang mereka akan persembahkan nanti. Jadi untuk fans-fans Gegar Vaganza, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini bagi Gegar Vaganza 12 yang akan aku update dari semasa ke semasa. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.